Tuan pun ada simpanan yang besar dalam ASB ataupun tabung haji, dengarkan perkongsian saya. Dalam 3 ke 5 tahun kebelakangan ni, pulangan yang diberikan oleh tabung haji dan juga ASB tidak lagi sebesar zaman dulu. Hanya sekitar 4 ke 6%, yang mana jumlah ni jauh bezanya kalau dibandingkan dengan prestasi 10 ke 20 tahun lepas. Dengan kadar pulangan macam ni, banyak pakar kewangan yang berpendapat mungkin tidak lagi mampu untuk tampung kenaikan inflasi, yang mana kalau tengok kadar kenaikan harga barang sampai 5% naik, 10%. Jadi dividen ASB dan tabung haji ni rasa macam tidak begitu berbaloi kalau matlamat kita adalah untuk simpanan jangka panjang. So kalau tuan pun berminat untuk menyimpan simpanan lebih 2 tahun ke atas, saranan saya elakkan simpan semuanya dalam ASB tabung haji. Untuk yang short term, sebaik-baiknya ASB tabung haji lebih bagus daripada emas. Tapi kalau untuk simpanan 2 tahun ke atas, lebih baik simpan dalam jongkong emas. Sebab apa? Berdasarkan rekod prestasi 20 tahun kebelakangan ni, purata kenaikan emas sekitar 10% setahun. Itu lebih banyak kali ganda tinggi berbanding ASB dan juga tabung haji. Jadi bagi anda yang memiliki simpanan besar, jangan biarkan semuanya terperap dalam ASB tabung haji ataupun simpan dalam bank. Cukuplah sekadar 3 ke 6 bulan simpan dalam bank, dan simpanan yang 2 tahun ke bawah simpan dalam ASB tabung haji. Selebihnya alihkan dalam aset fizikal, contohnya dinar emas ataupun jongkong emas gold bar macam ni. Kalau mau mula menabung hari ini, saya bantu anda. Ini adalah langkah yang akan buat anda gembira dan happy satu hari nanti bila anda tengok kenaikan harga emas melonjak lebih tinggi dan menambah kekayaan anda. Kalau mau bermula, serendah RM100 tiada komitmen bulanan pun boleh. Isi biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus bertambah dengan ilmu. Follow for more tips.